So guys, welcome back to my YouTube channel Haziq Daniel. Jadi kali ni kita akan main di Escape Penang guys. Kita orang dengan classmate untuk 3 hari 2 malam ni kita akan berada di Escape Penang untuk 1 hari sampai petang. So kita akan tengok aktiviti apa yang kita orang akan lakukan. So let's go. Bagi tahu apa perasaan anda? Saya sangat gembira. Ini adalah masa yang saya nanti-nantikan daripada berapat daripada satu-satu. Saya lupa. Awak? Saya ngantuk. Ngantuk. Okay, next. People. Bye-bye. Jumpa nanti. Bye-bye. 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 Take semua. Bye-bye. Excited? Ngantuk lagi. Masih okey, Abu? Masih okey. Acap, masih okey? Okey tu. Ya, okey je. Aisyah okey. Okey je semua. Okey. Dah boleh gerak. Hari ni kita pergi escape bersama grup AB. Hari ni saya visit ke Escape. Site visit yang tak berapa nak site visit sangat. Sebab saya dah habis. Tak ada saya Enjoy betul-betul. Kali ni kita orang punya ni betul-betul ni je. Apa yang itu? Maksudnya tak payahlah Boleh kata-kata skate driver. Sepatah, dua patah. Dua patah. Belakang. So untuk kereta Echa kita orang ada Rose Atika, Nur Asyak Malin dan Kak Long. Bila Izman dan Echa Kilang. Guys, so sekarang kita orang ada dekat jom dekat Batu Ferry, kat kedai makan untuk sarapan pagi. So ini adalah kereta kami tiba. Tak tahu dekat mana, tapi dah nak sampai. Guys, cuba tengok belakang Echa ada siapa. Zabnia kredit ada aja. Kita orang terserempak, namanya Chemistry Kuat. Tiba. Okey, itu saja update untuk kali ni. So kita orang tadi tak nak sambung balik. Kita orang tadi dah pergi order canai, roti buah, roti segala roti lah. Lepas tu dengan teh tarik. Saya teh tarik. Aku tak sabar nak swimming. Bye. Hai guys, kita sekarang kat Escape. Buat apa tak tahu. Tengok orang belakang. Dah buat lah tadi. Apa nak dengar pun kalau aku buat intro seorang. Kita dah dekat Escape. Yeay! Semua excited. Pergi okey? Imut. Hari ni kita akan menang. Asal macam nak pergi pon. Lah. Saya nak buka Cepatlah ni. Awal-awal dia dah sendawa. Takut nanti dia muntah. Tambah tak ada apa-apa lagi. Awal-awal kita orang dah berlari macam orang gila ya. Aku muntah kat tudung Aina. Orang belum lagi. Yo, jangan. Aku pakar terus. Ni belum apa-apa lagi. Asal dah berpeluh man. Lari. Dah penat je. Sebab kita orang buat pair tau. Jadi kita berlumba siapa yang menang awal. Jadi kita orang dah salah tempat. Dia punya berpeluh, ya Allah. Dah 100 meter lah aku rasa aku lari ni. So ni kita buat, kita main apa ni? Zip coaster lah. Kita akan main zip coaster dulu. So let's go. Kita ada technical issue. Dah. Clear. Mantap. Kipas babi. Ya, tak ada kipas dulu jadi. Ready dah ready ya? Ready ya? Ready. Dah. Jom.
Ni dah ready belum? So today kita akan naik atas tu. Apa nama dia? Pak Mesra Aurat. Dia tak bagi pakai loose. Baik, dia macam ni. Mesti kecil-kecil Anwar yang buat. Ni apa lama sangat Mal? Ha? Lama sangat Sebab ramai tu. Oh ya. Patutnya kita main water sport tu. Mana ada? Patutnya main dry lah. Ni water sport tu. Kenapa? Mana? Sebab apa? Water sport tak ramai. Kenapa? Kenapa? Mentaliti orang tua. Pakai baju. Ego je lah. Abang. Sikit. Aku seorang weh. Aku seorang weh. Weh, ya. Aku tak datang. Lepas tu kena dekat sini. Takut. Jaga aku. Aduh, dia pendek. Tahu dia sini dia pendek. Kau yang jaga dia. Tolonglah. Aku kena ada seorang. Weh, kau tahu aku. Dia kena bawa Ilham. Aku merayu weh kat semua orang. Lepas tu dia semua cakap macam pada muka aku dah start kawan. Weh, jahat weh diorang. Dia kelas step je. Hi guys, so my name is Nurin Anshamani as you guys know. Okay, so first saya nak cakap before escape, okay? So waktu escape tu saya dapat pairing dengan Ilham, tapi unfortunately dia tak dapat datang. So waktu time tu saya macam memang happy gila tau waktu nak pergi queuing tu. Tapi saya lupa yang saya tak ada pairing. And saya dapat tahu yang most of the game semua kat situ semuanya kena pairing, which is disaster for me. Atuk dengan Farah nak naik dah. Aku dapat tak. So scary. Kita dengan Mal. Hai Mal. Ui. Gayat baik. Gayat Amal. Aku separuh hilang benda. Nervous. Ini tak risau. Aku risau orang. Yang mana? Aku takut Ini tak seram tu. Seram. Takut Kau pernah pergi Tambun nak naik yang kapal tu? Tak lagi. Kenapa? Kenapa? Naik kapal yang funfair. Sama. Seram tu. Macam kita buat. Takut dah. Padang dia macam ni lah. Ya. Nanti kita buat. Seram. Itu. Ayah saya dengan tim saya. Mana saya? Kita nak naik ni. Kita orang akan menang ya. Dia akan jadi Juara. yang nombor 1. Saya goyang ya, saya goyang. Hingga yang jadi ni. Siapa yang gayat tadi? Imo. Dia gayat dia. Apa gayat sangat dia? Ada ketak Muka ni sikit. Tadi kan kita nak jerit tau. Tapi dia kata Aina. Jadi nonchalant. Tak pula. Atas tu nonchalant boleh. Bawah dia jangan nonchalant. Naik skuter. Saya ni, tahu tak tadi saya naik Oh, dia skuter. seorang. Lepas tu pula aku macam bukan aku nak ikut lah. Tapi lupa dari kawan. Lepas tu aku macam tak apa lah. Pasal aku letak je. Lepas tu aku dah macam Bahaya je. Masing-masing. Dia bahaya je. Ni masing-masing. Aku nak suruh report tu. Jangan yang depan. Yang belakang report. Yo guys. Okay guys, hati-hati guys. Hati-hati guys. Tuan dah nak masuk tu. Shout out to Adam. Shout out to Adam sebab Adam Okay guys. Sila macam ni. Wei. ready je. Acak go guys. Acak go guys. Laju siap, awas siap. Dapat tak? Aku okey tu. Kau okey dah. Belum ke bawah ni lagi. Kita band ni.
Iyo, kaki silang. Sorry dah. Sabar dah, Cak. Boleh lagi. Laju siap. Bodoh lah. Kalau rekod dah. Abu. Mana Abu? Lembus. After 1 hour. Woi. Dah makan laju. Dah okey dah. Aku dah tak dekat tu. Sofa. Kayak tidur dah. Nak atas. Aku paling tak boleh lupa lah benda yang paling aku takut naik. Aku naik yang swing yang dengan nature tu. Hui, nature duduk kat depan mak tu. Aku kat belakang ni. Jangan pusing tu. Aku ni dah takut lah kepala kena hantam dengan apa besi hijau tu. Tak ni kalau kena ni habis tu. Yang hijau dengan dia pikot. Tapi best lah benda tu. Tak betul. Baik kan dah. Kalau kat air baring ah. Atuk ni dah penat duduk. Tenggelam kau. Atuk ni dah penat duduk dengan kita orang. Dia penat layan kita orang. Welcome to paradise. Tadi first dia buat dia guys tag. First dia tadi. Fun tu. Was so fun. Like crazy. Macam bapak gila. It's so extreme lah. Extreme semua. Cepat aku cakap 21 ke atas je benda ni. Kau tu budak kecil. I'm 21 guys. I'm 21. Agak gila. Tinggi. Okay, mana? Dah. Hello everyone. Nama saya Aina Safia. Before pergi escape tu kan, sebenarnya dia macam excited. Tapi dia macam takut, tapi more excited tau. Tapi bila tengok first saya nampak tu mega swing tu, saya macam
alamak, aku kena naik ke benda ni. So macam benda tu macam like kuat tau. Macam dia swing tu kuat. Lepas tu dia tinggi gila. And then lepas tu lepas tu macam boleh ke? Tak apalah, kita kena strong sebab Pi macam takut-takut. So aku kena jadi the man. Macam gitu. Tapi okey lah, not bad. Acak ke salam mak aku jap. Acak jaga mak aku jap. Tarik je aku. Anjay ya. Hai. Kosong masa. Aku sebenarnya aku tak nampak dia. Kau tak nampak? Tak, aku tak nampak dia. Kau ikut depan lah? Tapi kejap aku rasa nampak ada je. Tak ada lah gila sangat. Okey je. Okey lah, kita balik. 2, 3. Pening bodoh kepala aku. Nama saya Nurjana binti Mat Rashid, pelajar landscape. Expectation aku rasa aku dapat keep up dia dengan Adam. Tapi sebenarnya tak. Betul tak expectation tu? Okay. Lepas tu soalan ketiga apa? After. After tu aku rasa macam aku penat gila. Lepas tu Adam dia akan pergi berlari dengan Acap sebab Acap boleh keep up. Aku pergi berlari main water sport bersama mereka-mereka, main rakit-rakit semua. Boleh? Tapi yang slide tu tak gila. Tunggu diorang. Dah nak siap ni. Tu kau tengok yang ni, anomali. Kau tengok yang pelampung hitam bawah. Kat bawah. Kau tengok sekejap Sufi. Waduh. Aku membayangkan Abu punya telinga sekarang. Wah. Galak. Aku tengok diorang ni galak. Atau benda yang second paling best, aku naik swing tu tau. Swing tu yang first jatuh tu pasal takut juga ah. Lepas tu bila dah slow sikit, tapi benda yang paling ni Ecam menjepit guys. Kalau ni hampa akan tengok dekat video ada Ecam menjepit. Sakit telinga tu. Orang semua tengok. Saya di sini hanya menahan malu. Apa perasaan naik boyan tadi? Biasa je. Macam lain. Biasa. Boleh repeat lagi lah? Boleh je, tapi tu lah lama lah nak beratur. Betul. Benda je pun sekejap je. Benda sekejap lah. Nak betul lah. Dia rasa takut waktu first swing. Betul ke belakang, tu je. Shit easy man. Boleh. Macam ni boyan tadi?
Kepak gila tu. Tapi tak tolong pun. Yang minta tolong, yang minta tolong. Boleh tengok balik, boleh tengok balik. Baik, ayu ni. Tak best. Tolong. Pak tu kau lepaskan. Itu. Best eh? Tengok mal ke? Mal. Macam mana buayan tadi? Dengar tak aku jerit? MNU for emak. Tak mampu nak natural jerit ah. Tak mampu nak natural jerit tu. Ada masa sebab tu tanya dia buat jerit ke? You know. Oh. Tak tahu tak? Tadi yang kita orang kat atas Mal, nak jerit dah ke? Belum lagi ni. Nak jerit dah ke? Baru Mal? nak naik, baru Okey, nak naik satu, dah nak jerit ah. 2, 3. Ni yang gayat ni. Dia jadi lagi takut lepas dia gayat ni. Jantung tinggal belakang bhai. Mana tak gayat. Dia ambil tu kan? Dia ambil dia. Aku tak ada. Aku record lah dia. Aku Tak, dulu aku pegang halus dia tau. Aku nak tahu macam mana. Aku tengok tadi Aziz record kan. Dah ke bawah dah pun. Aziz record dah ke bawah dah pun. Oh. Siapa? Asal. Tangan Waldi eh. Kira mesti macam tu. Tadi kan sedang sekali. Kita dah berapa lama kat sini? Ha? Dah berapa lama eh? Korang dalam sini dalam 11 3 jam sebenarnya kat sini. 3 jam menunggu kan, tunggu tu. Tunggu tu dah lama. Tunggu tu agak dalam sejam setengah 2 jam macam tu. Lepas tu kena tunggu sini pula. Kita panjang. So fun. Santai je. Oh my god. Hi bye. Bye. Sialah benda ni sumpah. Aku tak nak tu. Jangan gerak kita. Kita sumpah. Lepas tu apa yang paling ingat tu lah yang apa, kita naik 2 orang tu yang zip coaster. Zip coaster. Sumpah itu akan ingat. Sebab malam macam Farah aku jangan gerak, Farah kaki aku, Farah. Macam tu lah. Lepas aku cakap belakang mana ada aku gerak. Benda tu yang gerak kan. So macam benda tu lah, sebab banyak jerit gila. Yang tu memang jerit all out lah. So benda yang paling challenging bagi aku rasa zip coaster lah aku rasa. Sebab dia macam agak terlampau ekstrim lah. Kepala hampir kena besi tu. Kaki pun hampir kena kayu kan. Lepas
So depan kalau dah goyang, belakang mesti goyang sekali dia. Overall lah terus. Overall mungkin 7 lah, 7 per 10 sebab lama sangat. Lain merah. Kaki jangan buka lah, pegang keranda satu tangan. Keranda satu tangan. Okay, kita tengah naik apa ni? Jeep. Sekarang tak seram lagi. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Tolonglah. Tolonglah, cepat. Dah lapar ni. Ni dah habis ni. Habis lah tu, tolonglah. Habis lah tu. Belum, okey. Belas ke? Macam belum je tu. Macam belum je. Antaranya macam jet coaster. Jet coaster tu kau punya melayang boleh macam ngilu lah, orang kata denyut lah. Bila kau punya kaki nak kena pokok kan, kena tiang apa semua, kepala kau pun almost. Tapi benda tu semua tak kena, benda tu dah ada safety dah. Tapi benda tu agak challenging lah. Itu semalam game kita orang banyak habis masa dekat beratur je. Kita satu game tu, beratur dia sejam. Game cycle pun kita orang nak next game tu pun beratur sejam juga. Itu yang macam, jadi best lah. Tapi yang paling challenging Flying Fox. Sebab dia macam kena banyak-banyak. Macam tak seram pun, semua game tak seram pun. Tapi Flying Fox ni dia macam kena naik, macam kena hiking. Dia dah challenging. Tapi semua game tak seram. Kalau ada banyak buaya yang tinggi pun, dia rasa tak seram lah. Hiking. Yang kau naik awal-awal tu? Coaster lah. Kena berapa ride tu? Kena berapa coaster? Kena berapa ride tu? Aku... Jangan nak 3. Kau kena kata lagi? Ni buat basah kan? Naik air lah. Oh, ni kenapa? Kita ada 3 ride. Air tu kita nak biasa tu. Wah, dia tak gambar. Penat tu. Betul tu. Zik okey Zik. Oh, basah tu. Jancok. Apa, okay, ini adalah cita-cita Aisyah kalau dia ada superpower, which is flying. Tadi kat carrier, tak? Carrier. Jadi kita sekarang baik. Tak, betul letak kat carrier, tak? Faham tak? Carrier kan kereta tu. Carrier. Baju mana? Steady, go! Macam tu kan? Tu kau flying fox. Itu barang fox. Ada dua-dua kan? So ini polis saya bagi masuk daripada ikat dekat bawah. Ini carabinnya, you pergi atas start try, kena pasang dekat depan dulu, taruh atas. Sini ada satu lock abang, belakang dia. Macam mana? Okey, nak cuba ni? Boleh, tapi sekarang terlalu panas lah. Agak. Kita berada di negara Penang, bukan negara. Negara culture dia lain. Lain climate. Betul. Climate dah terlampau ekstrim tu. Dam, ready Adam? Jadi dah senang kacang ke? Senang
Macam dengan seorang. Ni betul. Oh ya. Guys, what? Tak ada berpusing. Aku pun berpusing weh. So macam kita catch tali putih lah. Mal tengok ni, luka. Sikit je tapi. Dam. Sabar! Oh, belum. Kesian. Itu kalok tu. Belum. Tenang, jalan dah. Boleh. Bodoh ni paling laju, babi. Aku tak nak kena tendang, bodoh. Aku tak nak kena tendang. Sumpah. Aku boleh cabut laju, bodoh tendang ni, bodoh ni. Apa yang kau sama teman? Sabar. Dah. Nak kena hiking Mat, naik atas. Mana Abu? Penat tu. Dia punya game Flying Fox je, dia punya nak kena hiking kan. Macam naik Bukit Keledang 5 kaki kat. Bu, macam mana Bu? Cepat dia orang nak gerak tu. Cepat dia. Rom. Gerak tu. Dan, gerak. Ha? Gerak. Gerak. Let's go. Ya Allah, sama pusing. Aku berpusing bodoh. Jadi ah. Tiga. Habis. Oh my god. Kita date dengan Aina. Hai Aina. How are you? I'm good. Laju. Sumpah boleh luka tangan saya ni. Ingat slow laju. Laju gila. Kenapa kena pilih ni? Imut. Lagi. Sekarang kita naik skuter. Okay, kita. Man, nak naik apa ni Man? Apa nama ni? Water slide. Mampus sana mampus. Tuh. Satu. Ada BRT tu. Oh, saya ke? BRT. Satu. You doh. Oh my god, hub di mana-mana guys. Bukan video.
Pasal kita kat atas. Sumpah tak ada suara dah. Penat. Member Asha. Ya. Guys, saya steady guys. Nari satu sekali. Tak. Ini apa? Laju. Kita akan Guys, korang kena datang ada support. Tak tahu kita menang kalah, this is all a gamble. Menang, kalah. Aku doakan kau menang. Letak tangan. Penat bro. kita orang duduk luar guys. Okey. Diorang tengah main medal sebab dia tengah main volleyball. Untuk dapatkan medal ada Haziq, ada Korak, ada Acap, ada Mai. Yes. Demi AB and you guys. Oi. Sengit dah kau dah. Sengit dah. Diorang nak dapatkan medal tu. Cantik. Okay, manager. Okay. Okay, manager dua. Okay. Aku buat coach. Okay, coach lah. Coach. Manager lah. Aku cameraman lah. Okay, macam mana? Oi, lepas ni final dengan player kita. Tengok sini. Belakang. Macam mana? Jadi benda ni tu ada mendadak. Jadi kita tak ada buat preparation apa pun. Tapi tu apa nama coach kata dah training 100 push up tiap-tiap hari je. Tadi. Oh tadi je. Dan expect ke nak main ni? Tak expect. Tak expect lah. Memang tiap hari training lah. Betul. Okey bijak. Macam mana? Serve tadi macam tak kena. Menang kalah kami, ya Allah. Sabar relax. Nak medal ya Allah. Achievement tak tahu. Dua kali tak jadi, yang lain jadi. Okey, yang ni jadi. Dapat mark kat dia. Okey, dapat point. Okey. Kita pergi kat Atuk pula. Atuk macam mana? Expect ke main benda ni? Tak agak. Penat ke? Kau nak lawan yang Cina tau. Kalau dia handsome kau nak bagi dia menang. Pembaling nombor 1. Nombor 2. Ketiga. Tak kena. Tak tahu dah korang. Aku coverkan ni. Datang guys, nak bully Atuk. Ni ke? Ya. Ni apa ya? Dekat je. Dia. Oh, sini. Kiri Asha. Bisa. Ui. Ini paling Apa perasaan terjun tadi? gila tu. Crazy. Tak repeat lagi tak? Kalau kau kena naik lagi, tapi malah nak pergi main lain. Ya, sebab nak kena beratur. Tapi tak lama beratur dia atas tu. Oh ya? Hilang ah. Okey, PE sekarang ni tengah tarik kita orang ambil pelampung satu ni. PE sekarang ni driver kita orang
Pergi balik kamu. Pergi balik kamu. Finally PE ada game yang dia boleh main. Tak gayat, tak gayat. Ada. Apa sini tu? Tak, jalan. Jadi kau sampai sini ya. Abu datang. Oi, kita ke mana ni? Akhirnya PE function setelah dia gayat. Wih. Yo. Yes. Oh, Abu, mai aku tarik kau, Bu. Sini, Bu. Abu. Patutnya PE depan gila. Oh. Oh. Pal. Patah balik. Jangan kejap. Jalan je. Betul pergi. Takkan kita tengah pula. Dah naik tapi kita undergain. Dia kan memang degil. Kita tengah menunggu Acap dan Adam kat sana. Nampak kalau nampak. Tak nampak. Oh guys. Engine dah penat. Tonight kita orang akan pergi jalan-jalan. Jalan-jalan mana? Jalan-jalan Choice Town. Yes, tak. Tak makan ni tak. So sekarang dia ada plan tak gambar. Apa pasal ni? Oi, gila. Oi, gila, paling gila. Main gila. Wow. Dah. Acap happy guys sebab tu dia macam tu. Tunjuk rambut Juara tu. dia. Aku rasa kita juara tu IB. Tak ada Huda tu. Kau tanya Huda dia ni banyak ke tak? Kau pal muka stress sangat. Buat banana spray ni buat. Tak tahu kena tanya. Kita kena compare. Antara korang ataupun dia. Antara korang ataupun dia. Aku buat sama dengan korang. Hai guys. Sampai dah? Ni member nak zero skaters. Oh nak basuh kereta. Kau Echa, kau ada ambil power bank biru tak? Oh, okay. Aduh. Dan gendut ada. Oh. Sebab tak sebiji. Okay. No, kita nak buat. Besar tu. Ya, besar ni. Acak kata besar macam besar. Wah, besar gila. Kita orang selalu share 2 orang tau. Wah, besar je. Sedap. Sedap, ada bawang kelapa. Memang kena beli 2 tu kan. Sedap eh? Apa buat makan main tarik malam ni? Tak boleh tu.